Nak kongsi lah satu kisah. Mak saya dia kena kanser pada tahun 2023 tak silap. Kalau tak silap saya, okay, betul awal tahun 2023, di mana dia dapat stage 2 kanser, breast cancer lah, stage 2. And then rawatan tu disusuli dengan macam biasa kemoterapi apa-apa semua, dan ditakdirkan dia punya breast cancer tu terpaksa dibuang. Dan akhirnya awal tahun 2024, lepas buat PET scan, mak saya terkejut lah sebab kanser tu dah beralih. Kanser dekat breast tu dah tak ada sebab dah buang. Tapi dia dah beralih pergi ke bahagian paru-paru. So masa pergi ke paru-paru tu kena stage 4. Terus pergi stage 4. Memang mak saya sangat down lah. Waktu tu saya tak kena genotrika lah sebab saya pun tak ambil lagi kan. Masa saya kena PCL lah itu, okay, waktu saya kena PCL lah itu pun, saya ambil notrika ni, saya tak bagi tahu mak saya lagi sebab mak saya ni dia jenis jelah orang dalam keadaan kemo, orang sedih, dia payah nak menerima satu-satu perkara tu melainkan ada bukti proven. Biasanya pergi rawatan selain pada hospital, pergi rawatan tradisional pun sebab kawan-kawan dia yang pernah kena kanser, dia cerita pada kawan-kawan dia cerita, okey dia pergilah. Jadi dipendekkan cerita, dia dah pergi macam-macam sampaikan bila buat PET scan kali terakhir tu, dia punya kanser tu dah pergi ke jantung dan dia punya paru-paru tu dah jadi berair, dah terlalu banyak air. Tapi tak kena pembedahan lagi. So mak saya sangat down lah. Sampaikan doktor kata, okey Puan Zura, kali ni Puan kena ambil satu dos kemoterapi, satu dos yang lebih kuat sikit. Satu botol 18,000. Sekali ambil 4 botol. Besarnya, tapi sekali ambil 4 botol. So daripada situ mak saya nak tak nak hospital, follow lah, terima lah. So dia beritahu saya kata saya tak nak pergi dah mana-mana rawatan luar apa semua, tak nak. Kita sebagai anak, kita tengok mak kita lepas kena kemo dia akan penat tau. Orang kemo ni biasa kena dia akan penat. Kena dia akan penat, panas, rambut pun gugur apa semua, dia akan lemah. And then hari tu saya terdetik nak try bagi mak saya notrika. Tak tahu macam tu, tak apalah aku nak belanja lah mak aku. Walaupun harga dia hampir 300, tak apalah kita belanja untuk mak, tak apalah sangat. So memang saya kata tak apalah, try lah. So saya pergi rumah adik, mak saya ada rumah adik kat Elmina. Sebagai mak kata, mami cuba mami ambil notrika ni. Ni produk apa? Try lah mami ambil sebab ada yang dah pakai ni. Ni bukan suplemen, ni functional food, try je. InsyaAllah tak ada kesan negatif lah terhadap benda ni. Tak ada side effect lah orang kata. Apa mak saya ambil lah. Saya tak extra banyak lah kan. Dia kena 2 tahun. Kena 2 tahun kanser pun payah nak baik. So saya memang tak expect besar pun notrika ni. Tapi sangat mengejutkan, seminggu lepas mak saya ambil, dia call saya. Satu minggu selepas mak saya ambil notrika, 1 sachet sehari. Mak saya ambil 1 sachet sehari sebab saya kata ambil 1 sachet, jangan ambil banyak-banyak lah, takut tak boleh nak go kan. Makanya mak saya ambil 1 sachet sehari saja. Seminggu lepas tu dia balik Kelantan. Dia call. Dia tanya khabar lah, Syafiq sihat? Syafiq ni mami nak beritahu. Kenapa? Alhamdulillah lah. Lepas mami makan tu, mami tak sepedak langsung. Pertama. Yang kedua, orang yang kemoterapi, kulit dia akan kedut-kedut. Nampak tua. Mami saya kata, bila makan, kulit dia cerah. Tegang dah cerah. So, tak rasa tua. Itu dia kata. Dan saya kata, alhamdulillah mungkin side effect pada ni. Tapi saya kata, tak tahulah mungkin ada kesalahan lagi kan. Waktu tu, dia baru ambil kemo dos yang besar. So, saya tak rasa besar lah. Saya kata, mungkin sebab kemoterapi tu lah. And then, 2 minggu lepas tu dia pergi kemo. Lepas kemo, macam saya kata, sebelum ni, masa start awal-awal dia kena kanser, setiap kali kemo dia akan penat. Tapi, lepas yang ambil notrika, lepas kemo, dia boleh buat aktiviti macam biasa. Paling tidak, dia tak ada terbaring lemah. Dia boleh bercakap, boleh duduk. Kalau tidak dulu, terbaring lemah, memang tak bermaya. So, start pada tu, mak saya kata apa? Dia bagi tahu daddy saja, abang, saya tak nak dah pergi mana-mana tempat, mana-mana rawatan, orang sana ke orang sini promote, tak nak dah. Cukup ambil notrika dengan pergi hospital. So, nak tahu result yang paling kemuncak dia adalah bulan 8 ni, PET scan. Kita tengok macam mana kesakitan